ada juga Ahmad Maslan. Ahmad Maslan sendiri Menteri dia khabar jalan lokasi Kemalangan tu elok. Jadi banyak nasihat, banyak pendapat orang ramai kan. Jadi apa yang saya boleh kata, selepas siasatan nantilah. Selepas siasatan nanti, mana pihak yang didapati bersalah, dialah yang kena bertanggungjawab. Buat masa ini siasatan awal, khabar yang bas tu selamat. Kan siasatan awal oleh siapa? Puspakom. Oleh Puspakom. Dia yang khabar kenderaan itu selamat. Jadi selepas ini dia hanya menjurus kepada dua. Satu, salah pemandu. Nombor dua, kemungkinan besar struktur jalan raya sebagai penyumbang. Jadi apa yang saya boleh cakap ni, saya boleh nasihatkan, sebab yang menasihati, yang menjalankan kajian siasatan awal tu adalah Puspakom. Dia kata bas tu selamat. Jadi next time, pakailah badan lain pula untuk menjalankan siasatan kepada Kemalangan ni. Kenapa saya kata guna badan ni lain, bukan Puspakom? Sebab sebelum kejadian tu, bulan 6, bas tu juga hantar pada Puspakom. Betul? Bas tu juga yang disahkan oleh Puspakom selamat. Jadi biarlah siasatan berjalan dengan telus, panggil badan lain untuk membuat siasatan awal ni. Bukan Puspakom sendiri, sebab dia juga yang cek, dia lepaskan. Macam dapat second opinion ke macam mana? Betul, dapatkan second opinion. Sebab lepas ni apa pula? Kajian pada struktur jalan. Siapa nak cek? JKR. Dah Ahmad Maslan kata jalan tu selamat. Timbalan menteri tu. Jadi logik tak logik saya cakap benda ni? Ini melibatkan tragedi ni. 15 orang maut. Yang melepaskan Puspakom, yang mengesahkan itu pun Puspakom. Jalan raya hangat macam tu pun yang kata kabur okey JKR. So lepas ni JKR juga yang buat siasatan ke? Iya ke? So lepas ni siasatan pada pemandu pula. Siapa nak jawab? Nak berdasarkan siasatan oleh pemandu sendiri ke? Logik tak logik? Logik tak logik? Kita cakap tu serang lah. Kalau Lando cakap tu serang. Tak logik. Jadi kita perlukan satu badan di luar untuk tengok siasatan ni supaya lebih berjalan dengan telus. Saya tak cakap mereka ni tak telus. Tapi kemungkinan tu lah. Kan? Untuk menjadikan siasatan ini lebih tulus, lebih berintegriti, yang tidak orang kata sekadar mengeluarkan kenyataan, lepaskan orang kata tengkuk sendiri sajalah. Itu nasihat saya lah. Jadi kalau boleh tanya pendapat saya, itu pendapat saya. Tapi kita tak boleh nak salahkan sesiapa lagi buat masa ni sebab siasatan masih awal oleh pihak Puspakom.